Totong. Lepas tu mambang tu kejut aku. Mata kali. Jarum besar aja. Naik speedboat kejap ni. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, bersama lagi di Fazal Channel 77. Dan trip dekat penyambung pula tadi kan. Dengan huru-hara angler ni. Tengok dengan Amir ada baju baru babe. Baju baru. Rasmian. Hakim baju tak ada lagi. Baju lama lah. Oh, baju lama First model ni baju. First model. Kita orang first model. Baju pada siapa? Pada Zul kan? Tunggu pada Zul lah. Kita toke sekarang. Kita ada toke. Kita ikut toke kan. Okay, nanti lokasi sampai kita updatekan seperti biasa lah. Ramai dah tunggu ni. Masing-masing tak sabar nak mancing. Bayar dulu. Oh. Halo. Kita dekat depan. Kau pernah tunggu sini ni? Bayar. Ha? Kau pernah tunggu sini? Ha. Dia putih dekat depan tu pula. Siap. Beli barang dulu. Barang. Dah. Oh, banyak tu dah ni. Betul-betul nak bawa pergi 3 pagi di malam pun ni. Ni Peru je dah penuh Boleh makan, loading dulu. Loading barang. Aku makan pun belum lagi. Baju tak beli Ada kita 24. 24 saja baju. Min. Batu boleh ya? Tengok orang kita. Sampai JT Penyambung. Hari kita nak naik bot lah. Kat JT ni kalau sampai pun boleh mancing kat sini. Jalan agak jauh sikit ke depan tadi. Geng huru-hara angler. Transit barang. Selalu selo ah. Saya ada peristiwa ah, barang jatuh lobi ah. Buat mana lagi? Macam mandi-mandi air macam. Sobok deh. Lalu WhatsApp tapi tak jumpa kan. Ni kau jumpa orang ni. Ada baju. Dalam grup ada. Juga berbunyi kat dalam grup. Ada grup selit tu. Yang diam tu bisa lah. Yang diam tu bisa. Sebut grup selit. Lala ujung-ujung naik juga bulan 7. Itu apa bang? Itulah dia punya organize tu tak datang ni. Shoot je lepas tu shoot tak datang. All man lah. Ni pun 2,000 kat ni. Okay, kita dah sampai dia punya boat. Orang dah tanya tekong dia punya boat 66 kaki. Buka 18. Dia punya lebaran. Ni bukan dia. Sini pun boleh kencing. Stop it. Ni dia punya depan ring. Atas pun boleh lepas. Banyak roll dia ke? Ada orang. Ini tekong ni kabin.
Jaga bang. Beli ni 40 bang. Beli hari bang. Tak ada orang. Boleh tidur. Tengok dalam 5-6 orang. Oh, semua. 5-6 orang tak habis. Bagian dapur belakang. Sini aja semua. Ada pangkin dia kat belakang. Show. Macam bagi lokonia ah. Macam pergi lekonia. View yang sangat menarik. Kim. Okey, head count. Ah, dia macam cakap macam bagi lokonia bang. Bos kau macam ni MCL. Pergi sana lah. Pergi daripada budak. Ambil daripada budak memang. Sampai AL. Daripada kudat. Daripada budak apa? Tanya besok apa? AR tu MC apa? Kita boleh tepuk. Okey, jadi okey. Abang. Update kerja. Update kerja Bawa kopi. Ada sebelah sini pula. Sini. Okey, sini ada nombor telefon ni. Sini depan selesa lah, boleh mancing kan. Depan pun bot ni memang bot daripada apa, daripada Kudat Sabah. Datang kat sini lah. Pasal dia punya spek bot pun agak beza. Tinggal ya. Nama saya rasa. Okey, salam sikit bang. Okey. Bot daripada mana? Daripada Kudat Ni ambil daripada Kudat. Ambil daripada Kudat lah. Abang nak sana. Ha? Ni kat Kudat, bawa balik sini. Dia dah lama lah sini. Dia ambil sana tahun 2024. Soal lagi 23 tak? Besok Dia tak operasi untuk bawa orang ni. Ini tahun kedua. Tahun yang kedua untuk operasi bawa orang mancing lah. Sport mancing 2 tahun lah. tahun kedua. Tahun kedua lah. Besar juga dia nak cakap macam pergi Lokania tadi. Tak, cerita ni aku nampak dia tadi kan. Brother ni baju tak sama baju. Tak, baju tak ada. Aku tak kenal. Aku tanya dengan ni siapa Aiman. Dia buat dang kan. Dia tak kisah. Aku ingat dia tukang tolak troli. Bunyi ikut sekali. boleh lah ikut kali kan. Awak-awak dia kot. Tu lah aku ingat senyum-senyum kan. Okey. Turun ni. Sampah jangan buang luar ataupun dalam. Dan dalam lokal pun ada. Walaupun kecil-kecil pun jangan buang. Sama ada risau kuat. Saya ada ramai. Saya ada buang. Betul? Jangan buang dalam kandang. Okey bang. Kalau boleh tak risau kuat dalam kandang. Betul. Jangan ikut kot lagi. Takut bila ada. Sebab dia punya pump dia pakai motor masuk tanda. Ya betul. Lepas tu dah guna tanda, pastikan pintu dengan lampu tutup. Masuk kabin macam biasa. Tangga pintu ke kasut, tangga keluar. Nak charge pun ada plug off. Pakai plug tu. Oh. Kalau ada buat kepala charger, boleh charge. Tak ada naik pun boleh. Ada naik. Kalau nanti kita bagi password. Kali punya password. Wi-Fi. Mantap. Ada cakap ni homestay ke tak? Homestay ni hotel lah ni. Okey. Satu lagi. Boleh buat kerja apa? Muntah ke nak muntah? Muntah kat luar. Satu penyakit ni. Okey. Tadi saya makan Kepala keluar. Dua ya Pak kalau muntah. Badan dalam kepala keluar. Okey, sisa makanan nanti yang makan nasi ke apa boleh buang kat luar ataupun kat dalam ada barcode ni. Jangan direct singkir tau. Berapa dia? Ni
Ada batu kita sekat. Buang yang kat dalam. Buang kat luar tak apa. Luar tak apa. Itu Luar lah. Sikit kan. Tak apa. Jangan yang plastik-plastik. Satu kursi, satu orang jangan double. Jangan bagi pecah. Itu ya, kalau nak apa pun nanti tanya ya, saya nak buat topi. Mantap baik kita nak. Ini untuk orang rasa semua ni boleh. Okey, doa perjalanan di Melagi dengan Cik Aiman. Doa perjalanan. Oh, Haji, Ajahan. Haji. Oh, itu. Mana ada? Letaklah rokok dulu. Tak boleh. Sampai dalam. Subhan, letak je. Amin. Bil. Alung jadi imam hari ni. Amin. Amin. Tadi hari imam hari ni. Sebenarnya Jumaat narkotika semua ada kat depan. Ada. Dah kali pak ada. Apa ada? Siapa yang belanja? Awak sama saya buat. Saya belanja ni, saya belanja apa? Rambutan saja. Ni IOI. Betul ni pakai IOI betul serius. Bang, pakai IOI. Kuat sikit, IOI kuat sikit. Tu balik buka piau bau tu dia. Serius pakai si original berkali-kali Semua ada. Kali sikit lah. Yang penting makan dulu. Makan dulu. Musang King. Musang King ada. IOI. IOI. Tak mampu Dia dia. saing udang merah ke? Tak mampu lagi lah. Suami belanja usang ni. Wow. On the way datang tadi, tiba singgah jom durian. Aku cakap dulu jangan dulu, wait kan. Oh, panas. Wait. Kalipap tu sedap. Cik, dan Buat selesa nikmat mana lagi daripada Kelipap. Ha? Kelipap. Hebat, mantap. Penuh acid, tak ada oksigen. Trip kali ni 10 orang untuk Uru Hara Angler. Okay, stay tune kan. Seperti biasa nanti kau update lagi. Sampai kat spot kita baru lancar. Saya tekong dia. Tak salah Tak salah Ini main mana bang? Saya buat Layan je lah bang. Boleh lah 12 jam. Budak-budak pun tengok happy dengan boat macam ni kan. Boat selesa. Ni pun tempat dia buktinya lama juga. Kalau yang punya baru, ikut sebenarnya kembali sama je. Cuma penambahan roh dah. Jadi RM7,000. Dan RM200 balik. Ya. Jadi kota dia sekarang yang baru 2 tahun kan lagi RM7,000. Kalau 10 baru RM2,000. Ada. Sama. Cuma sekarang dah buka. Beberapa player RM3,000, beberapa sama harga. Budak-budak pun selesa tengok pun. Ni kali pertama naik boat besar dia juga. Ada banyak kali lah naik boat tongkang ada. Dia santai dia. Dia santai je. Dia nak gasak tu tak ada lah kan. Tadi dia pun Dia happy. muda-muda je. Dia punya muda-muda. Umur awal 30-an. Boleh lagi. Dah naik lebih pada tu. Pada dah fresh dah. Slow dah penat. Mesti dah gitu kaya slow. Menyangka gitu tengok budak-budak main ini kan. Dia budak-budak muda. Jangan semua dah. Kalau yang dah lewat 40 lebih tu ada jugalah tapi tak ramai lah jumpa. Biasa. Okay,
Tian eh? Okey bang. Boleh eh? Dah ikat ah. Ha? Dah ikat belum? Dah siap. Pada Kelang Batah kan? Anak Kelang Batah. Batah kan ada Nusa Jaya? Nusa Bayu. Nusa Bayu. First time ni. Ha. Newbie. Tak kisah. Yang Naik laut. penting boleh mancing. Ada selesa sikit lah buat dah eh. Ha. Aku pun kali pertama juga naik boat yang besar. Besar pun dia. Selesa kan? Okey geng, nanti kawan update lagi seperti biasa. Sampai lokasi kita main dekat Tribut. Okey, overall semua pada trip boat Pulau ni bagi kawan selesa lah. Dia selesa, naik kita selesa. Kalau kita tengok nanti kita main Tribut, tengok hasil dia macam mana. Nanti budak-budak pun enjoy. Stay tune geng, nanti kita update lagi. Okay, first walk of the day. Ada hasil 50. Dapat punya. Punya. Main apa bottom Apollo bottom reef. Okey, hasil Apollo. Sekejap. Sekali. Alah. Oh, siapa boleh banyak ni? Oh, betul siap. Ada kerapu ah. Tak payahlah kerapu. Okey. 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 Tak apa. Lagi sekali kita pusing lagi tengok. Tak ada air. Ha? Betul. Ada tu, ada lagi tu. Ada lagi tu. Naik. Oh, kacang. Okey, pindah spot ketiga pula. Tadi Apollo tak ada. Kita ada pakai sotong, pas sotong kan. Ada kita dah pakai sotong lah. Sikit tak kat bawah. Lepas tu kita pakai Apollo. Saiz 9. Gisi. Kan. Ha? Jadi ni. Sikit. Misai dah. Ambil misai tu satu. Member ni view kat belakang kena ngokok-ngokok dia. Wah, kisi tu dia, kisi. Dah memang Wah, tu dia. Oh, jambo. ini memang bikin. Waduh. Kacau dia buatnya. Angkat sikit tu. Tu angkat sikit. Weh, mantap lah tu. Alamak, dia tahu. Oh, dah apa lah tu. Angkat sikit tu. Weh, acan.
Yang sport ke berapa dah? Keempat dah. Pakai Apollo buat sendiri. Mata 14 4 mata. Pakai isi ikan. Oh, kita rancau lagi tengok. Oh, dah ada sotong ah. Oh, lama. Mantap ah. Oh, janda oh, janda oh. Ada sotong, ada sotong. Gana. Okey. Apollo dapat jandat. Apollo. Apollo ketas. Kalau mang tu saiz. Rezeki lah. Dulu ada seorang pakai Apollo dapat jandat, dapat sotong. Rambut dia tengah langgam. Ada kan? Oh, mang. Oi, dah naik member ha. Ada. Sotong ada. Yo, tak kumpau. Weh, bola dapat lagi weh. Ni apa ni? Wih, bukuk siap. Oh, gasak. Belakang pun gasak. Oh, lemah. Oh, lama bacak. Kita tukang masak ya. Ni totong. Tekom. Boleh. Jadi tapi kepala besar macam ni lah. Ya. Jangan sini. Aku tinggalkan dapur dia. Okey. Tengok. Dapat lambat pun dah masuk gambar tau. Tu tak ada. Tu kumpau. Tukang masak. Mantap. Pan boleh sama. Okey. Pan boleh sama. Lucut. Okey. Assalamualaikum. Ada. Oh, pakai dulu. Tekong yang masak kan? Ha? 12 jam dengan 24 jam dia masak. Oh. Tak pada tu orang lain masak. Wah. Di sini banyak chef ni dalam ni. Satu sen dia kena buat. Ya, Amin sedap masak Amin. Amin dengan Zoom. Saya uji akak tengok saya macam tak tahu. Aku masak. Dapat apa ke? Dia masak boleh pandai dia. Ayam masak kari. Apa tu? Nak kupak kan? Dia dekat kampung kan? Takut biar tak keluar dia. Pakai dulu. Pakai dulu. Oh. Ada ke? Sayur pun ada. Makan bau. Bakar ke?
Wah, ingat nak makan apa? Curry puff. Order pula makan. Makan nasi je. Pusing jap. Pusing jap. Wah, meriah kat sini ya. Macam jual aiskrim. Boleh. Alamak. Itu lah. Aku benar tu nampak. Aku dah cakap dah, aku pergi jauh lah gitu. Hei, aku cakap lah ini lemak lah ni men. Itu so bunyi tu. Potong barakut, potong barakut. Jangan banyak. Wah. Bagi gua lah. Lemah bang. Bos. Makan dia makan pocong bos. Potong betul tak ni? Pocong aku banyak-banyak ni. Pocong ni Noel. Dia dah banyak nipu dia hidup ni. Banyak rapat-rapat kena duit. Ni apa curi labu ah? Ya Allah. Curi labu. Tadi kat sana. Ya memang lah ni bang. Tadi kau ada dapat dapat dia dah sudah slow. Potong ke 10 tak apa dia. Curi labu tadi kat sana. Ada tu, okey tu. Okey ya. Okey bos. Dua. Sini banyak sotong, sana kosong. Meriah ni. Walung tu. Budak lama tak dapat. Dia lalu. Kami ya. Banyak. Aku letak sebar ni sabduk sotong aku. Boleh. Ni apa? Ada yang penting juara siapa? Juara aku. Ni kan kepala sotong ni, sotong biasa. Boleh sotong. Tak, aku dapat sotong. Lepas tu mambang tu kejut, aku biarkan sekejap. Dia sedut aku tarik sekali. Oh, dia memainkan aku Jackpot lah. Jackpot. Dah boleh tidur lah. Minta maaf, saya memang fighter Tanya kau. Oh terkekor. Jafri yang cakap tadi tu yang duduk belakang-belakang saya tu, tolonglah. Tolong merendah diri sikit Juara aku tu jaga sikit Tak ada siapa nak ambil gambar ke? Juara aku dia Tak ada makan. siapa nak ambil gambar ke? Tak ada. Pocong. Pocong pun dapat juga. Baik sih. Baik je, weh. Pocong ada letak. Lepas. Pocong lah, dia nak pocong-pocong. Dia pocong-pocong. Mana bang. Tengok. Dia pocong-pocong. Ni okey. Oh, jom. Walaupun senangnya abang ni jarang-jarang naik lemah-lemah. Oh. Jatuh nasib baik. Saya baik jatuh sabut. Wah, betul-betul lemang ni. Yang mana hanya tadi kena asyik aku nampak ni kena asyik. Panjang tu. Bang ni bang. Bang. Oh, kena sotong.
makan sinker. Sinker dia makan. Ha. Betul lah berat. Ya. Sudah masuk. Ekor lah. Double strike. Oh, ekor lah. Hai, mas belah. Mungkin. Boleh. Ha? Oh. Oh, mak besar betul. Boleh lah. Boleh lah. Boleh lah, boleh lah. Boleh ada lah. Sotong ada sotong lah. Besar lah. Pom. Nak apa LB? Faham je. Jahat ni. Ya cuy, tahu. Eh, sauk, gancu. Sauk. Tahu. Aku dah pegang kamera ni macam mana? Sauk. Eh, ambil sauk. Biar aku bawa ah. Biar ada feel. Gila lah kameraman banyak. mantap lu. Alamak. Hidup Miol. Hidup Miol. Hidup Miol. Nampak. Belum nampak lagi, jauh lagi. Jangan lagi datang. Gulung. Pom. Tengok ada yang Gulung. Bang, jangan kendor. Angkat dulu belah ni, angkat dulu. Gulung. Jadi dia punya bola 80 LB, benang bola 80 LB. Fight like main. Jangan. Ikut time turun ni. Eh, gulung. Tanya. Kalau dia lawan dia lu. Long. Boleh tolong tak? Gulung tu sana tu. Takut dia lari ke sini ya. Gulung kantung kan semua, gulung kantung. Ni keluar satu lagi. Yang ni semua gulung. Gulung. Gulung je dulu. Man. Bagi ruang. Man, lokal man. Bagi ruang dulu. Belah depan. Gulung. Jangan depan tu. Jangan depan tapi. Dia gulung. Dia main nampak. Gulung. Kepenjat. Ini apa? Aku pasal selam. Ya, steady lah bang. Balik besok tidur lena ni bang. Ni kalau naik ni bang. Jangan kendor bang. Semangat bang. Okey, ada dah hilang baji kumpang kau. Kalau penat bagi tahu. Hey. Kalau penat bagi tahu. Dia paksa. Boleh. Tak dapat kami memang okak mulut ikan. Jangan tanya dulu, kadang takut tak tahan. Aku pernah kena weh, jadi tak tahan weh. Tapi tak ada orang nak ganti tu. Yang depan tu gulung. Kali jauh gini. Aku rasa 4 kilo Kali jauh gini. Dia tak bergerak. Min. Ikut dah. Ikut pam. Tahu tak apa? Solid kena bang. Solid Sotong Dia pakai mata kecil. Sotong Ikan. Ikan. Ikan yang tepi. Aku saya ikut. Isi. Oi, kau nak main buta. Tahan. Umpan apa Yun? So ikan. Ikan kerisi. Isi ikan kerisi. Lah mana 3 minit ni. Ikan. Boleh tak? Kau tak ganti orang lain? Ya. Boleh. Kalau bertahan tak tahan bagi tahu. Kau pusing sini. Pusing sini. Mengikut ni. Sebut
turn. Sing, siapa nak rasa? Dia nak masuk bawah. Oh, dia cakap dapat sini. Kau lagi ke sini. Kau ni kau dapat ni, dapat pulang sikit. Dapat rapat sikit. Boleh tak ni? Ramai. Joki ramai. Jangan bagi kita pun, Aku jadi awak tahun. Gulung je. Gulung je. Kayu bawah ni. Ah, gulung. Kalau masuk bawah, dah. Yang itu dah gulung ah? Yang kuning, tali kuning. Okey, boleh deh. Nah, ikut tu, pumpnya terus. Ikut. Oh, mantap Ayul. Ayul, mantap lah Ayul. Gulung je. Gulung je. Gulung je. Gulung dia ikut kan? Yang kena takut tajam bawah. Ada ni. Gulung je. Kena titik. Macam belakang apa? Di belakang. Keluar. Kau ikut dia. Terus ikut dia. Jauh ni. Tukar yang beli juga. Pegang sini pula. Tu dia. Bau lah betul. Ni joran semua kali kalau joran. Joran kali joran. Pump dia terus. Ikut tu. Tu dah naik tu. Tu. Dia dah naik bau. Dah bagi. Rosak habis. Gancu. Apa? Mari. Oh, berkilat ah. Ikan apa ni? Jahat. Tepi. Dia dah luar. Beri pemberita nak datang. Besar betul. Boleh tarik tadi tak? Kali mayung dah. Rosok mayung. Tarik. Kali aku dah bawa beli tu. Wow! Mantap ya. Mantap. Bagi 10 orang Bapak. 50 kilo dia ni. Tak mau. Kau tengok mata gel dia. Tengok mata gel dia. Mantap ya. Tak boleh tidur lah. Penat babi. Hello. Belanja sikit Im. Belanja sikit. Oh, lampu gila tegang. Sampai ke belakang lah. Kim, belanja sikit Kim. Mantap lah Kim. Waduh. Bawah. Caruk kuda. Wow, mantap. Nasib baik. Nasib baik dia jatuh bawah. Jatuh dalam air, apa pun tak boleh. Takut kejut korang. Jarum besar aja. Iri jarum. Tambah mati. Diam. Manyut. Kenapa boleh ambil? Jual dia ambil. Ini masih gantung. Ada ya? Ada ya? Ni disotong je.
support. Dalam pukul 6 lebih 7 lebih lah. Dan nak menuju ke last spot. Kita main spot Karang. Sotong dah ada lah. Tapi tak banyak sotong. Dalam 30 lebih kilo ada lah. Jadi kalau nak enjoy lah, naik boat besar kan, selesa kan. Makan pun tak boleh makan benda dia. Tapi kan kita nanti kita ambil tempat per spot ya. Spot Karang. Kita nak pergi sana cari ikan pula. Laju je air. Laju air lah. Tu dia dah turun laju lah. Air laju lah. Laju lah. Oh, bagus 9. Ha? Ha. Sembilan eh? Aku laju. Sotong. Tak dalam air dia. Kan? Kau lagi nyak terus. Bagi dek, kunci dek. Jangan bagi. Follow ke bottom? Jangan bagi. Bagi dia tu. Oi, pergi you. Kau bagi nanti dia masuk karam. Oi, dah habis. Habis. Pam. Pam eh. Pam. Rambut 30 kan? Jangan takut tu. Kerapu. Kan dia kepala sotong kan. Laju. Ha. Ambil. Okey, naik. Naik. Tak jauh air tak dalam. Kerapu. Ketarap. Tak laci. Baru cakap kan. Betul. Boleh cakap. Kaki kan. Kat sikit. Ya. Oi. Sampai ke sini je isi ya. Kejor tu dia. 12 jam main sotong. 12 jam main sotong. Ada sini. Hasil 12 jam mancing yang dekat Seribuan, main sotong dengan ikan. Okey lah, santai-santai kan. Cuaca pun elok, boat pun kali pertama naik, boat pun besar, sotong pun ada, ikan pun ada. Tapi puas hati lah, boat pun selesa. Semua budak apa, huru-hara angler.
masa kata dia. Belum ke ha. Yang ni kelas ni. Ada tu ah. TV dia pernah masak. Ha? TV dia pernah masak. FM. Baru. Okey, baik. Okey. Alah. Lah. Okey kan. Kita tanya dulu apa cerita. Apa dulu lah. Long, mantap. kita long. Tak cerita apa, mantap ah. Minyak wangi tu memang sedap. Wangi. Nak gila Minyak wangi. Wah, Bancur sini. Bancur sini. Tarik mandi dulu. Okey. Ni dah. Okey tak? Okey, trip kali ni okey, alhamdulillah. Hasil pun memuaskan. Lebih 30 kilo lah kita dapat untuk 10 orang. Kita dapat 3 kilo lebih lah. Dapat ikan jahan tu ada kan, kawan. Mantap, selesa, boat pun selesa. Boleh repeat. Tekok pun mantap. Pandai masak. Pandai masak kan. Bukan main campak je. Birul, apa cerita Birul? Lama. Depot lah Champion, 8 kilo. Rezeki Allah bagi. Kita minta nak dapat tarik ikan saiz-saiz, rezeki lah dapat sekali kan. Terbaik. Ini sepatutnya trip ni kurang-kurang pun kena 2 hari lah. Selesa lah buat selesa. Selesa kan? Dah dulu bang. Boleh lah. Ha? Jalan lah Okey. Sekejap bang, nampak rupuk. Nampak kat YouTube. Kantoi dengan bini aku. Boleh okey lah Okey bang. Baik lah. Bot selesa semua Selesa. Makan pun kenyang Kenyang. Ayam Alhamdulillah. masak kari sedap Best. Kurang masin sikit. Ha, tahu kan? Hei, macam mana? Apa cerita okey? Boleh? Akan datang boleh repeat lagi lah Akan datang lah Baik, potong. Depan tu kan Booking penuh pun ni Sure lah Kau ada lagi ke Min? Ha, dia okey apa cerita? Okey. Mantap. Kau dapat ikan apa ni? Ikan apa ah? Kau tak dapat ikan kan? Kerapu. Kerapu hitam kan? Dia ada jari tu lah. Boleh lah Kita memang target sotong. Dia ajak main ikan. Tapi ada lah ilmu yang saya dah bagi kat diorang yang diorang manfaatkan lah. Alhamdulillah Yang dapat bara tadi tu harap-harap tu faham lah. Umpan apa nak pakai dekat Malan yang ambil lah jalan tu Mari. Okey Tan, apa cerita? Okey oh, sukses tak ada masalah Tak ada masalah. Okey akan datang boleh lah Like, follow, share, subscribe. Semua rajin lah. Malam. Ha? Semua rajin. Itulah kan Hasil pun mantap. kita usaha je lah Adalah sikit buat lauk. Penat punya Sotong banyak oh. buat hati lah Oi. tak apalah akan datang lah ada rezeki kita buat lagi lah Yeah. Budak-budak group ni pun ada booking boat ni penuh tengok tahun depan okey detik Okey bang, jumpa lagi bang. alright okey Tangan sama-sama bau kan. Anyeh. ni tutup Itu dia lah. Ada bang. Ada di dalam. mana Asyik. kat bawah Asyik. Wah, terima kasih banyak. Okey. Nanti kita jumpa lagi ada rezeki. Okay geng, tamat misi kita. Bot tular 66 kaki, buka 18. Bot selesa. Semua selesa dengan geng huru hara angler 10 player. Sotong tak banyak lah, adalah dapat dalam 30 kilo lebih macam tu lah sikit. Ikan pun ada sikit. Ini pengalaman baru naik boat tular. Terima kasih semua yang dah like, komen, subscribe. Kita jumpa trip yang terbaru akan datang. Ikan pun ada sikit tapi tak banyak. Boleh lah buat bagi-bagi, buat rasa-rasa kan. Terima kasih semua. Assalamualaikum.